Janganlah panas sangat. Bila orang jumpa mufti, kau bayangkan tak? Boleh terbayangkan tak? Satu mufti jemput engkau datang rumah, engkau tak nak datang, kau rasa macam mana? Kau rasa macam bodoh lah. Mufti kot jemput engkau. Kalau mufti London jemput saya pun, saya datang. Tapi kau tak jemput, macam mana nak datang? Kau tahu tak, nak jumpa mufti saja bukan macam boleh jumpa ketua kampung. Nak jumpa mufti kena hantar surat melalui kena ada kelulusan, tahu tak? Tapi saya alhamdulillah, sebab saya pernah pergi haji dengan dia, pembimbing haji. Orang ni sangat cerdik. Dia jemput kita, takkan tak nak datang? Tak, yang kau ni panas sangat ni dah kenapa? Ha? Apa hal kau nak panas sangat ni? Sampai kau nak komen-komen, kau nak PM lagi tak habis-habis ni. Kau dah kenapa? Orang pelik semua okey dengan mufti. Kau orang mana yang kata okey? Berapa banyak buku yang kau dah baca kat rumah kau? Berapa banyak pustakaan ada kat dalam rumah kau? Berapa banyak kitab yang kau dah baca sampai kau beria-ria sangat ni? Ha? Kau lahir dalam keluarga apa? Maksum sangat kau? Nyanyi kau Aku tengok kau punya bangle kau main besar lagi. Naik kereta kau pakai muzik apa semua boleh pula. Buku kau dah baca. Ini mufti lah, babe. Takkan raja tak pandai nak bagi lantik di mufti. Kau ni entah mana-mana punya negeri datang kau beria-ria nak hentam Perlis Aku bukan orang Perlis tau. Tapi aku bukan macam itu. Ustaz Zahidus pun aku pergi. Mana-mana ustaz pun aku layan. Syiah je aku tak masuk. Yang kau pula baru baru semayang. Wah, kau lah rasa kau alim. Tak boleh dah. Kalau aku jumpa mufti je, kau terus nak boykot lah, tak nak beli lah. Tak apalah, habis nak buat macam mana? Dan kau memang manusia terpaling maksum. Engkau je lah yang paling baik. Kau lah paling suci. Hei, engkau ni. Dah sewajar nak jual. Surat Nabi kepada apa? Syekh Oman. Maharaja Oman zaman dulu. Kira ni rumah Jabat yang hari ni. Sampai dibuat tak kecil lah. okey. Tapi urusan jabat ada Muhammad yang uruskan. Nak jadi mufti memang Anak dilarikan tak boleh baca buku lah. Baca pening kepala je. Baca pening. Baca benda apa yang tajuk macam ni? Memang tak boleh jadi pandai daripada sekolah. Kalau semua orang baca kitab tak ada siapa dia.